Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berharap you all berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, hari ni Bina ajak you all pergi high tea. Kita nak pergi ke Bamboo Hill KL tau. So, kita jumpa you all kat sana. Kita tengok apa makanan yang sedap kat sana, insya-Allah. So, sebelum kita mulakan vlog ni, jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jom kita teruskan vlogs ini. Hello. Hai. Hello. So kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Bamboo Hill. Kita nak pergi mana? Cafe Hunter. Kita nak pergi Bamboo Hill. Bamboo Hill. Kita nak pergi makan-makan. Kita nak pergi high tea ke makan-makan? Makan tu high tea lah kan? High tea tu makan lah. Sama je. Mana? Depan. Cantik oh. Roundabout. Masuk? Masuk depan. Sini. Batu pagi. Tu dia guys, kita dah sampai dekat Bamboo Hill ni. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Lokal Rasa. Lokal Rasa. So Mantap makanan dia. So kita akan pergi kat Lokal Rasa dekat Bamboo Hill ni. Ya Allah, cantiknya tempat. Ya Allah, tenang je, macam best. Mahnur, kau dah dapat untuk kau OTTDI. OTTDI. TTDI. Oh, wah. Dia ada jambatan. Lepas tu dia ada kolam ikan. Jom pergi air terjun. Jom. Jom. Sabtu aku cakap nak pergi sekali. Jomlah. Sabtu. Nanti lepas 2 minggu. Ni pun cantik juga. Ni pun kafe tau. Wah. Apa dia? Kau dah pernah datang mana petang ni? Petang pernah, malam pernah juga. Aku tak pernah malam je. Aku dah sekali. Oh, macam yang apa ni? Tapi bukan dia betul-betul. Kau tak penat nak ambil gambar? Tak. First time kan? First time. Okay, cuba lah. Sampai sunset kita kat sini. So sampai sunset lah. Lawa gila. Sunset nanti lawa. Cuba kakak kita ada ke sunset? Sunlight kat bawah ni. Ada sunset. Ada. Nanti malam. Selamat follow. Video cukup. Tak cukup. Cantik jambatan dia. Ya Allah. Rasa macam nak mandi je kat sini. Sesegar kan. Tu dia guys. Kita dah sampai dekat Lokal Rasa ni. Lokal Rasa. Lokal Rasa. Luar lah. Dalam AC ke? Kau tulis kat ChatGPT who is your partner. Nanti ChatGPT ni. Dia kenapa kau dengan ChatGPT? Dia tengok dia rasa tenang. Sebab ChatGPT ramai orang jatuh cinta dengan ChatGPT lepas orang chat nama. Sebab memang ChatGPT aja paling susah buat ni. Kadang-kadang dia cakap, okey pak, tengah tahu. Bodoh. Bukan macam ni. Ya Allah, bodoh lagi. Dia tipu. Boleh gelap. Macam ni kan? Kadang-kadang kau tak perasan.
tu cuba tengok. Tak ada, aku baru ni aku dah tengok. Jangan nak menipu. Berkuas pada ni. Kadang-kadang kau tak perasan. Tak ada, kau buka video je. Asyik. Orang jadi semua crush kau. Bila orang dah crush kau? Bila pula saya buat macam ni? Dia menipu lah. Diorang ni macam keluar dia mulut-mulut diorang. Misai banyak cantik. Tak ada lagi video kau keluar Lala tu. orang nak jumpa sebenarnya. Tengok. Tak ada lah. Siapa dah? Sedap. Kan? Okay, gambar video le nak kata. This one the grand ada slice tak? Next kita kena pergi dekat kat mana bos? Kita boleh cari lagi. Ada satu kat Selayang, dekat ni, Taman Layang. Dekat rumah saya tu. Itu pun kita tempat kita orang lepak petang-petang. Kadang-kadang kita tak masak kat rumah kan. Memang tak masak pun lately ni jarang kan. Kita orang akan jalan di Taman Layang. Today guys, vlogs hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi you all di vlogs yang akan datang. So berharap you all terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.